Yang Maklumat Perdana Menteri telah menyampaikan beberapa perkara termasuk mengenai cadangan konsep sekolah angkat yang Perdana Menteri telah sebut pada minggu lalu, dan pada majlis tersebut Perdana Menteri telah minta supaya sekitar 200 sekolah dijadikan sekolah angkat. Angka target sasaran ialah sekitar 500 sekolah, dan Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa 20 sekolah telah diambil sebagai sekolah angkat oleh Tenaga Nasional TNB. Segala usaha ini akan diselaras oleh pihak Kementerian Pendidikan KPM, dan sekiranya ada mana-mana syarikat swasta yang berhasrat untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah angkat, maka boleh berhubung dengan pihak KPM.